Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pula dengan saya di dalam video ni pada tanggal 3 bulan 10 tahun 2025. Perkenaan yang saya nak bagi laporan perkenaannya yang pertama kalinya kita pergi kepada pihak pelayaran Sumuk Santara. Jadi video ni kita nak update secara umum lah. Kalau kita kira mudah-mudah gak. Jadi setelah dapat oleh beberapa berita bahawa pelayaran daripada perahu ataupun kapal air yang telah nak tuju pergi kepada Gaza untuk memecahkan akan likungi ataupun untuk nak membatukan akan rakyat Gaza di dalam kelaparan, bawakan dengan beberapa makanan dan juga minuman dan juga ubat. Semua saat itu telah kesimpulan kata tak ada siapa-siapa. Tak siapa juga. Dan ada kata ke hak Malaysia, hak lepas dulu, lepas daripada garisan ataupun zon yang merah tu, akhir-akhir ditakak juga. Ditakak juga. Dekat-dekat hampir dah lah. Lebih kurang duduk di dalam, kalau mengikut daripada berita tadi tu, duduk di dalam 450 kilo, tak siapa dah. Kata satu berita tu duduk dalam 20 kilo lebih-lebih dah nak sampai di tebing Gaza, maka diliput, diigat, ditakak oleh Israeliah juga daripada kak ataupun ustazah yang daripada Malaysia tu. Maka mana kata tak ada berjaya lah di atas pelayaran ni. Tapi dalam hal tu pun dengan sebab pelayaran ni, pihak daripada rakyat Gaza tu ada satu ambil peluang ni. Daripada duduk dalam kelaparan, salah satunya tak boleh nak makan pos sekarang tak ada makan ni, tak lain tak bukan dengan tolongi daripada pembantu ataupun daripada sokong-sokongnya daripada lori dan juga kapal terbang beberapa kali dah. Maka hak salah satunya hak tak boleh nak cari makannya, kerana nak muka dalam laut pun tak boleh. Nak pergi cari ikan, nak gapo pun tak boleh berlaku. Kerana Israeliah duk halau semua, turun pergi muka dia igat. Turun pergi saya buka cari ikan dia bedih. Sebab itulah jadi salah satu daripada nak makan pun tak boleh, walaupun ada patah, walaupun ada laut, walaupun ada daripada binatang-binatang yang ada di dalam air, tetapi pihak rakyat Gaza nak pergi cari tak boleh. Maka dengan sebab ada satu rancangan dikatakan Sumuk Santara ataupun Sumuk perahu yang begitu banyak 50 buah. Dengan sebab Israeliah duk bergaduh berkenaan dengan hatu. Satu video telah tubik tadi. Israel duk bergaduh dengan perahu semuk ni, membawa daripada tentera dia tu, duk bergaduh kat nun. Jadi rakyat-rakyat yang ada di Gaza tu boleh muka ustaz. Boleh cari ikan makan di dalam laut. Itu satu hikmat juga dan satu perkara yang jadi faedah besar lah bagi rombongan daripada Sumuk tu. Jadi faedah juga. Sebab di masa peluang, dia mau bergaduh berkenaan dengan perahu ataupun pelayaran duduk mari tebing Gaza ni, maka pok-pok tentera Israeliah daripada pegawai dia tu tinggal berkenaan duk jaga terhadap laut-laut, takut rakyat-rakyat Gaza turun cari makan, duk gaduh kepada perahu tu, maka rakyat saat itu boleh bawa pukak kikih turun pergi dalam laut untuk mencari ikan akan makan ni, seperti ikan-ikan dan sebagainya, maka boleh dibuat gunalah sementara. Walaupun masa sikat dan juga sikit daripada boleh tetapi itu adalah satu perkara yang jadi faedah dan manfaat yang besar juga bagi rakyat Gaza berkenaan dengan Sumuk ni yang mari duk pelayar tu, boleh dia muka ustaz. Jadi alhamdulillah. Saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi sekalian, walaupun perahu dan orang semua jumlah hak ditakakkan oleh Israeliah sekarang learning tu duduk di penjara. Katanya sekarang tu dia akut muat wagi tak di satu penjara di hampir dekat Mesir, di dalam Talisai ataupun di dalam laut darat teh, panggil laut darat teh lah Talisai ni. Laut pasir dak. Kalau balik betul-betul.
Dah pergi bubuh dalam penjara di dekat perangai dengan Mesir. Dah sebelah lain tu. Yang saya dapat daripada Al Jazeera saat ni tu. Tak tahu banyak mana awak pergi tu, pergi semua ke tak tahu. Tak. Tapi berpuluh-puluh, beratus-ratus lah awak pergi tu. Muat dengan kereta dan bubuh dengan, cuma tak ada bergaring lah. Dan daripada pertahanan hak Israiliyah bin Ghafir ataupun dikatakan naik dia lah. Dia kata semua orang hak mari dengan perahu yang dia boleh tangkap ni adalah teroris. Tengok tu dah. Jadi kalau kita mengikut daripada perkataan ni, teroris ataupun Qakanrai ni semenjak lama-lama dah. Perkataan ni, lafaz ni tubik daripada Israiliyah dan Amerika Syarikat. Dan semua dunia duk guna hak ni asal ambil situ. Mana orang hak lawan Israel, mana orang hak lawan Amerika Syarikat, dan di mana orang hak lawan kerajaan yang bukan Islam yang duduk buat anyaya terhadap orang-orang Islam, maka orang Islam hak lawan dia ataupun rakyat hak lawan kerajaan tu semua dikatakan teroris. Tengok hak ni. Orang mari dengan tidak ada senjata. Hanya buat orang makan ni ubat, minuman dan susu-susu untuk kepada kanak-kanak yang duduk dalam kelaparan, kerana ibu-ibu yang beranak yang lahirkan anak di dalam bandar Gaza sekarang ni susu tak tubik dah di dada. Sebab kering, putus daripada makan ni dan minum ni. Lalu itulah daripada beberapa buah perahu daripada sumuk ni wari juga susu untuk kepada adik-adik anak-anak yang ada di Gaza. Lepas tu apabila dia igat, apabila Israiliyah tertakat, dia pergi tuduh kata mereka itu tak adalah Qakanrai ataupun teroris, penjahat. Jadi kata orang hak lawan dia ya begitu belaka. Itu slogan hak dia dah. Dia panggil tak. Benda hak dia hak asal tu begitu. Tak ada. Qakanrai ni tak ada hak sebenarnya. Adanya Kandi, orang nak buat molek semua. Hak jahat ataupun teroris Qakanrai hak sungguh ialah Israiliyah dan Amerika Syarikat. Tu kepala pengak. Malaysia kata kepala pengak. Ning hak kepala pengak sungguh orang jahat. Tapi apabila orang lawan dia pergi balik kata orang tu jahat. Ya klik kot tu. Kita tahu, kita maklum semua dah ni. Tak kena perhuraian banyaklah perkenaan dengan hal tu. Dan sikit maklumat lagi, bunyi kata Turki daripada tak kala pihak kapal Turki pun kena takak juga yang masuk sambungan di dalam sumuk saat itu, maka telah nak pergi pula. Tubik mari pula. Hak Turki walaupun hak nu habis dah kena igat dah 40 buah kapal pula nak pergi. Tubik pelayar redah kata setengahnya. Tapi nanti nak berjelaskan lagi perkenaan dengan hal tu. Cuma tengok melalui video daripada Al Jazeera tadi, Turki waktu tubik pula 45 buah kapal atau pelayar untuk nak pergi juga. Kadang-kadang tak saya berhenti. Dan juga Malaysia walaupun kena igat dah daripada rakyat Malaysia berbelah-belah orang dah. Maka nak hatagi pula. Nak pergi pula. Kemungkinan kali ni banyak lebih pada sedia kan nak tahu. Boleh jadi bukan 44 negara, boleh jadi negara lain pula dah. Negara lain pula mari sambung. Boleh jadi lebih daripada 50 buah perahu, boleh jadi. Mungkin saya panggil. Kerana dunia sekarang ni beriuh gepuh dah. Tahu dah PA perangai dan kejadian dan perbuatan Israiliyah terhadap yang telah pelayar itu adalah kesalahan besar bagi dia. Kerana orang panggil hak kemanusiaan. Ikut siapa nak pergi tak. Bukan pergi nak bedeng dengan dia. Bukan pergi nak buat pikir bedeng ke apa tak. Itu telah kenyataan oleh beberapa berita kata mungkin banyak pada sedia. Dan daripada berita Colombia yang saya tengok saat ni, pakak tubik pergi di Setantu dan juga di Duta hak Amerika Syarikat pakak berlarak dan suruh kerajaan dia tu sokang
akan Palestina dan sokang akan para mujahidin. Suruh lawan akan Israeliah. Begitu juga buat peragak kes ini di dalam Turki, rakyat lah. Rakyat semua tubik pergi di dalam satu bandar, hampiri dengan Tuk juga ataupun duta juga buat peragak kes besar. Suruh kerajaan tu tetap nak mana, nak sebelah mana. Nak suruh kerajaan ataupun Perdana Menteri tu. Ada berkacak lepas tu buat spekar semua, iaitu Menteri Hak Turki tu. Erdogan tu. Nak lek mana, tetap atas pendiri. Nak sokang Amerika ke, nak sokang Israeliah. Tu rakyat dia kata. Jangan duk tu. Duk kecek lepung-lepung saja supaya bemak bawa kapak tadi. Takir dak. Seolah kata gitu rakyat hak Turki sekarang ni. Terpakat tu baik belagak. Suruh kerajaan dia tu sokangi terhadap Gaza dan juga bantuan kepada tentera. Kerana tak ada siapa boleh nak cara, tak ada siapa boleh nak jaga akan rakyat Gaza, malaikat orang Gaza sendiri. Siapa dia? Daripada kalangan mujahidin Palestina itulah. Kerana demo ni masih gagah lagi. Senjata kepada demo ni, hak kuat-kuat, hak gagah-gagah, hak molek-molek, hatta tentera atik pergi capur, rakyat rasa kata lepaslah penyakit ni. Tu ya salah satu perkara hak nak boleh tolong ke Gaza sekarang lah ni, atas rakyat-rakyat yang duduk di dalam kesusahan dan kelaparan. Kena ambil orang Gaza tu juga. Dak pergi bantu orang hak ada buat dah tu. Kelompok hak ada dah di dalam Gaza tu, pergi bantu hak tu. Tapi kemungkinan ni puak-puak daripada negara-negara Islam ni jadi tak lawan dan penakut seolah-olah kata mereka itu kena cocok hidung belaka. Tapi jangan lupa mereka itu akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di dalam hari akhirat nanti. Malaysia nampak nak gerak dah. Indonesia nampak nak gerak dah. Brunei kakung. Mampu kerah juga walaupun dia tu seorang negara yang kaya dan juga negara sepik ya. Tapi Islam lah kerajaan dia tu. Tak berkecek apa juga hal ni. Takut. Kena tanggungjawab juga. Dan negara-negara Islam lain lagi supaya tu. Tengok pusat Islam. Untuk nak menjaga akan Baitul Maqdis ni. Bukan satu perkara yang wajib di atas orang Islam yang ada di Gaza saja. Bahkan Islam seluruh dunia. Walaupun kita tidak ada tidak ada kuasa, tidak ada rank untuk nak pergi pun kita kena berdoa ataupun beri bantuan. Maka kerajaan Islam ni duk mampu di mana? Kena tak beri bantuan. Demo ada kuasa kerana kerajaan ada pun kita orang rakyat biasa ni tak ada kuasa. Walaupun Islam sekadar kita doa ya. Lucuk dah kita bolehlah beri jawapan terhadap Tuhan. Doa. Share malai kepada rakyat Gaza. Kerana kita tak ada jadi apa, tak ada kuasa Tetapi kerajaan Islam yang duk pergi terajuk negara tu, kalau tak beri bantuan, tak beri pertolongan, akan dipersoalkan oleh Tuhan. Ni ingat tak? Ada erah kalau kita pandai bahasa orang putih, kita kecek orang putih, tak dia tahu. Kalau pandai bahasa Arab tu jadi lacak molek, kita royak bahasa Arab tak dia reti. Pok-pok Islam, negara-negara Islam tu. Tak. Kalau kecek pasal mana-mana boleh kita nak kecek. Tapi tak ada erah. Dengan Tuhan tak beri izin bagi kita pandai. Tak boleh sikit-sikit tu tak apa dah. Tapi kita nak royak juga. Walaupun video kita ni sudah di merah dan sudah duk blok, duk titan semua oleh pok-pok dia tu. Tak ada masalah lah. Tuhan dia, kerjaan kita adalah kerjaan kita. Cuma nak menyebarkan maklumat, tahu kepada saudara. Dan pada waktu tu beberapa jam yang lepas saat ni, yang saya dapat juga pada tanggal 3 bulan 10 tahun 25, bahasa Yaman pun istihar juga. Kata dia nak sokongkan sumuk saat itu, dan dia nak buat perahu juga. Punya kata sebelah Yaman pun nak mari. Walaupun Israeliah nak tembak, nak berdega apa-apa, dia nak mari. Bunyi kata. Dan pada hari ini juga Yaman saat itu, dia mengembangkan akan sebuah perahu bahtera hak berkaitan dengan Israeliah di kawasan Selat Merah, iaitu bahtera yang muat ataupun perakut minyak daripada kelai minyak hak besar di tengah
Lak merah. Maka pasukan daripada Houthi bang bakar di tengah lak juga. Dan Houthi Istihad pula kata semua kelai minyak yang berkaitan dengan Israeliah dan juga Amerika Syarikat, dia nak kwambat ataupun dia nak derok tak usah masuk dalam negara dia. Lepas tu Saudi pun kena buat juga ya ta. Saudi sakit jugalah. Kerana minyak tu hak Saudi, minyak tu ada juga hak Yaman, tapi orang panggil likasik. Nama barisan tu Amerika Syarikat dan Israeliah. Nama-nama barisan. Maka nak katuk, nak derok akan nama-nama tu. Kalau nak buka kelai, buka semula. Jangan ada kursi koha dah syarikat dengan puak Israeliah dan Amerika Syarikat. Tu tujuan hak Yaman. Lalu tu dia bang dan dia derok. Dan banyak perkara lagi lah yang saya nak beritahu kepada saudara berkenaan dengan Haning. InsyaAllah kali yang lain pula. Lajak panjang dah ni video ni pun. Sekadar ni dulu untuk video ni.